ia tetap sama dan Nabi Muhammad SAW yang akhirnya melantik Ali ibn Abi Talib alaihissalam pada peristiwa Ghadir Khum. Baginda mengangkat tangan beliau. Baginda lah yang menentukan sewaktu di ambang kematian baginda nama-nama pengganti baginda yang akan datang selepas baginda. Tetapi sekumpulan orang Islam, majoriti dari mereka mahu merebut kuasa kan? Jadinya mereka menolak para pewaris dan keluarga Nabi Muhammad. Dan dengan itu mereka melakukan kekejaman yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana umat lain. Tidak ada umat lain melainkan umat Islam. Ini bukan hanya sekadar kata-kata saya, ini adalah kata-kata dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Tidak ada umat lain yang benar-benar melakukan satu perkara yang kejam dengan menyerang dan memenggal kepala serta membunuh anak-anak Nabi mereka sendiri. Bukannya orang Kristian, bukan orang Yahudi, bukannya umat lain sebelum mereka. Dengan itu, ianya bukan sahaja pelik yang hakikatnya orang-orang Islam sepertinya sudah menghalalkan idea ketuhanan manusia ini. Ianya sudah tentu pelik bagi mereka. Ianya pelik bagi orang Kristian dan Yahudi. Tetapi ianya pelik juga bagi saya betapa yakinnya orang-orang Islam tertentu mengkritik orang-orang Yahudi kerana membunuh para Nabi dan Rasul, atau kerana kekejaman yang mereka katakan yang mereka-mereka itu pernah lakukan terhadap orang Islam atau negara-negara Islam. Sedangkan mereka sebenarnya telah melakukan jenayah dan kekejaman yang paling teruk di sepanjang zaman. Dan itulah sebabnya riwayat Ahlul Bait alaihissalam sebenarnya menyatakan bahawa bersama dengan Al-Qaim akan ada sangat sedikit orang Arab. Dan bahkan satu hadis mengatakan yang dengan Al-Qaim pada ketika beliau muncul, sebenarnya tidak akan ada orang Arab. Kerana urusan Al-Qaim akan menjadi satu urusan yang sangat berat kepada orang ramai. Dan tidak ada yang menentang Al-Qaim lebih kuat berbanding orang-orang Parsi dan Arab, dua bangsa ini. Apa perasaan kamu sewaktu ketika kamu menyedari jenis kekejaman yang mereka pernah lakukan terhadap Imam Al-Husain AS dan anak-anaknya? Wah, saya menjadi hairan bagaimana reaksi orang ramai terhadap Nabi mereka dengan bertindak. Apabila saya rasa anda menyatakan yang Umar berkata Nabi sedang berhalusinasi. Apa ini? Ya. Apa yang sedang berlaku? Bukankah baginda seorang Nabi? Adakah baginda itu Nabi kamu atau bukan?